Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Gas selaku pensyarah bagi subjek Sejarah Sabah dan Sarawak pada semester kali ini. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk Perkembangan Pendidikan Cina di Sabah dan Sarawak. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli kumpulan iaitu saya sendiri, saudara Anik, saudari Sari dan juga saudari Dana. Jadi, mari kita teruskan dengan pembentangan seterusnya. Baiklah, sebelum kita pergikan ke terusan lebih mendalam, mari kita ketahui apa itu sejarah pendidikan Cina yang telah berlaku di negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Pendidikan Cina di negeri Sabah dan Sarawak mempunyai sejarah yang panjang, iaitu bermula pada seawal kedatangan masyarakat Cina ke Kepulauan Borneo pada abad ke-19. Migrasi masyarakat Cina ke Sabah dan Sarawak ini telah didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama disebabkan oleh peluang ekonomi dalam sektor pelombongan, pertanian dan juga perdagangan. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa perkembangan pendidikan Cina di Sabah Sarawak bermula dengan adanya peluang daripada kegiatan ekonomi daripada ketiga-tiga tersebut. Hasil daripada lambakan imigrasi masyarakat Cina di Sabah dan Sarawak memerlukan keperluan untuk mereka menubuhkan institusi pendidikan bagi menampung keperluan pembelajaran anak-anak mereka. Jadi, masyarakat Cina ini telah membawa bersama sistem pendidikan tradisional yang berasaskan budaya dan juga nilai-nilai Confucianisme. Seperti yang kita tahu, dalam masyarakat Cina, mereka mempunyai dua ajaran iaitu Tao dengan Confucius. Jadi, mereka lebih mempercayai bahawa ajaran Confucius ini adalah sesuai untuk dibawa dalam sistem pendidikan mereka. Baiklah, tadi kita dah tahu sejarah perkembangan pendidikan Cina di negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Jadi, kita pergi pula kepada perkembangan pendidikan Cina di dua negeri ini secara signifikan iaitu di Sabah dan juga di Sarawak. Okey, baiklah. Bagaimana pendidikan di Cina di Sabah ni berkembang? Di Sabah, sekolah-sekolah Cina mula berkembang sejak kedatangan masyarakat Cina, khususnya dari etnik Hakka dan juga Hokkien pada pertengahan abad ke-19. Maknanya kita tahu dah tadi sejarah kedatangan masyarakat Cina ke Sabah dia telah datang pada permulaan awal abad ke-19. Jadi disebabkan lambakan kata pertubuhan masyarakat Cina dekat kawasan tersebut, jadi keperluan untuk mereka mendirikan sesebuah sekolah Cina adalah sangat diperlukan bagi menjaga kebajikan serta pendidikan anak-anak mereka. Dan pada peringkat awal, pendidikan yang telah dijalankan, pendidikan Cina yang telah dijalankan di Sabah ni adalah secara tidak formal yang telah dilakukan di tokong-tokong dan juga di rumah persendirian. Dia sama juga macam sekolah yang telah dijalankan bagi dalam masyarakat Melayu, yang mana kita bermula dengan pendidikan tidak formal iaitu secara orang kata secara bukan yang bersistem serta berdokumen. Jadi pendidikan tidak formal ni adalah lebih kurang seperti contoh penyampaian lisan, lepas tu gambaran-gambaran visual dan juga cerita-cerita rakyat. Jadi di sini juga kita tahu masyarakat-masyarakat Cina yang ada di negeri Sabah pada ketika itu, mereka menyampaikan pendidikan secara tidak formal kepada anak-anak mereka. Dan kebanyakannya ilmu-ilmu pendidikan yang mereka beri kepada anak-anak mereka adalah lebih berkisarkan tentang kebudayaan dan juga kesastraan Cina di tanah besar. Jadi anak-anak mereka ni tahu apa yang berlaku di tanah besar Cina dan dibawa kepada anak-anak yang duduk di negeri Sabah. Okey, jadi kalau kita kata pendidikan tidak formal yang telah diajarkan kepada masyarakat Cina, tapi untuk tidak formal pendidikan Cina ni, mereka telah membawa guru-guru khas. Maknanya ada guru-guru khas yang mengajar di rumah persendirian dan juga di tokong-tokong. Maknanya mereka bukannya hanya berlatar belakangkan sebagai keluarga ataupun guru-guru sahaja, tapi mereka juga mempunyai guru-guru yang dibawa khas daripada tanah besar China untuk diajarkan kepada anak-anak masyarakat Cina di Sabah. Okey, namun dengan peningkatan populasi masyarakat Cina yang seperti saya katakan sebentar tadi, sekolah-sekolah Cina mula ditubuhkan sebagai satu sistem pendidikan yang lebih tersusun. Maknanya di sini melalui pertubuhan masyarakat,
ada keperluan, jadi melalui keperluan tersebut maka tertubuhnya sekolah-sekolah pendidikan Cina yang mula mengajarkan pelajaran-pelajaran mata pelajaran pendidikan Cina secara lebih sistematik dan tersusun bagi membolehkan anak-anak masyarakat Cina ini untuk mendapatkan pendidikan yang sewajarnya di sekolah-sekolah. Maknanya di sekolah ini mula ia berdaftar di bawah kerajaan British pada ketika itu, dan mereka melaksanakan seperti mana sekolah-sekolah vernacular masyarakat lain. Pada masa ketika itu juga ada juga sekolah vernacular Melayu, vernacular India dan juga sekolah Mubalik, iaitu sekolah yang telah didirikan oleh kerajaan British sendiri. Okey, antara sekolah Cina yang terawal di Sabah ialah SJKC Chunghua Kota Kinabalu yang telah diasaskan pada tahun 1910. Maknanya pendidikan di sekolah-sekolah ini pada awalnya berasaskan kurikulum dari China menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Maknanya sekolah yang ditubuhkan di Sabah ni yang melibatkan pendidikan Cina ni, mereka telah membawa masuk kurikulum dan juga silibus yang diajarkan di tanah besar China ke sekolah tersebut. Guru-guru juga silibus kurikulum dibawa khas di tanah besar dan diajarkan kepada anak-anak masyarakat Cina. So di sini kita dapat lihatlah bahawa penggunaan bahasa Mandarin digunakan sebagai bahasa pengantar. Dan benda ini tidak lari jauh beza dengan sekolah-sekolah vernacular yang lain, yang di mana mereka juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi sekolah vernacular Melayu. Lepas tu bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar bagi sekolah jenis kebangsaan Tamil, vernacular India. So benda ni tidak jauh beza. Jadi itu adalah merupakan perkembangan pendidikan Cina di negeri Sabah. Jadi kita teruskan pula perkembangan pendidikan Cina di negeri Sarawak. Okey, jadi pendidikan Cina ni berkembang lebih awal di Sarawak berbanding dengan Sabah kerana kedatangan masyarakat Cina lebih awal ke wilayah ini, terutamanya di sekitar Kuching, Sibu dan Miri. Okey, maknanya kedatangan imigrasi masyarakat Cina ke negeri Sarawak adalah lebih awal berbanding di negeri Sabah. Hal ini kerana di Sarawak mereka lebih mengamalkan sistem ekonomi terbuka yang di mana menggalakkan lagi kedatangan imigrasi-imigrasi pedagang-pedagang Cina untuk mereka menjalankan kegiatan ekonomi di negeri Sarawak. Dan melalui pengalaman saya sendiri, saya pernah pergi ke Sarawak. Dari situ saya sendiri lihat bahawa masyarakat Cina di Sarawak adalah lebih banyak berbanding di negeri Sabah. So terbuktilah bahawa keperluan penduduk masyarakat Cina di negeri Sarawak ni adalah lebih banyaklah, lebih tinggi berbanding di negeri Sabah, sehingga menyebabkan mereka memerlukan sesebuah institusi pendidikan yang lebih formal dan tersusun untuk anak-anak mereka. Dan sekolah-sekolah Cina yang awal ditubuhkan di negeri Sarawak ni telah ditubuhkan oleh pertubuhan komuniti dan persatuan perdagangan. Seperti contoh Kim Fau Chow dan Free Chiu yang aktif dalam sektor ekonomi tempatan. So maknanya nak kata kat sini kebanyakan sekolah Cina, sekolah vernacular Cina yang telah ditubuhkan negeri Sarawak adalah diasaskan oleh pertubuhan-pertubuhan perdagangan. Maksudnya persatuan-persatuan perdagangan. Macam saya katakan tadi tu ada 2 persatuan yang saya sebutkan tadi. Maksudnya mereka melalui aktiviti ekonomi, mereka mempunyai lebihan kewangan dan mereka di sini lihat ia merupakan satu keperluan untuk anak-anak mereka mempelajari pendidikan dengan lebih tersusun agar mampu menyambung legasi perniagaan. Jadi mereka sendiri yang akan membantu dalam menubuhkan dan mewujudkan sekolah-sekolah pendidikan Cina. Pada zaman tersebut, waktu zaman British, kerajaan British agak kurang memberi bantuan daripada segi kewangan untuk mereka menubuhkan sekolah-sekolah vernacular ni, dan kebanyakannya kerajaan British ni lebih memfokuskan kepada sekolah-sekolah mubalik ataupun sekolah-sekolah Inggeris yang telah ditubuhkan oleh mereka supaya ia lebih mendapatkan keuntungan kepada pihak Inggeris sendiri. Jadi pertubuhan-pertubuhan kesatuan-kesatuan, persatuan-persatuan perdagangan dan ekonomi masyarakat Cina ni lah yang memang secara langsung membantu dalam menubuhkan sendiri sekolah-sekolah Cina bagi masyarakat mereka sendiri. Selain daripada menjaga kebajikan masyarakat mereka sendiri, mereka juga menyediakan peluang pendidikan kepada anak-anak mereka sendiri. Dan antara sekolah Cina terawal di Sarawak adalah Chunghua Middle School di Kuching yang telah ditubuhkan pada awal abad ke-20. Sekolah-sekolah ini turut menerima bantuan daripada organisasi pendidikan Cina luar negara dan sering mendapat sokongan daripada komuniti setempat. Jadi kelangsungan
sekolah Cina, macam mana mereka meneruskan operasi sekolah persekolahan Cina di Sarawak ni, mereka sering mendapatkan bantuan dan juga sokongan daripada organisasi pendidikan China. Maknanya di Tanah Besar China mereka ada organisasi persatuan pendidikan, jadi mereka seringlah mendapat sokongan daripada segi bantuan kewangan ataupun bantuan daripada segi ketersediaan guru-guru yang ingin mengajar di sekolah Cina di Sarawak. Jadi di sini kita dapat lihatlah bahawa mereka memang memberikan secara total bantuan kepada guru-guru yang ada di sekolah Cina di Sarawak. Dan okey, baiklah. Tadi kita dah tengok dah perkembangan pendidikan Cina di negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Mana kita tengok macam mana pertubuhan sekolah-sekolah Cina ni berlaku di negeri Sabah dan Sarawak. Dan setiap pertubuhan sekolah-sekolah tersebut mesti ada sebab dan musabab kenapa mereka ditubuhkan, kenapa sekolah-sekolah tersebut ditubuhkan. Jadi untuk seterusnya saya akan membentangkan tentang tujuan pendidikan Cina di Sabah dan Sarawak. Jadi mereka ni bukan saja-sajalah untuk mereka tubuhkan sekolah kan, sebab kita tahu pembinaan infrastruktur ni memerlukan banyak kewangan, keperluan kewangan dan sebagainya. Jadi mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah memelihara identiti dan juga warisan budaya. Kenapa kata memelihara identiti dan warisan budaya? Sebabnya yang pertama, mereka nak memastikan generasi muda masyarakat Cina tidak kehilangan identiti budaya dan bahasa ibunda mereka. Seperti yang kita tahu, kebanyakan masyarakat Cina pada awal pertengahan abad ke-19 yang berada di Sabah dan Sarawak ni merupakan pendatang-pendatang imigrasi yang terdiri daripada pedagang, daripada petani yang datang daripada Tanah Besar China ke Kepulauan Borneo. Jadi mereka datang ke sini atas tujuan perdagangan untuk meningkatkan lagi taraf ekonomi mereka. Daripada hidup di Tanah Besar China, mereka datang ke Sabah dan Sarawak ni untuk mereka majukan lagi ekonomi mereka bagi keperluan keluarga dan sebagainya. Kerana hal ini kerana peluang ekonomi yang telah diberikan oleh kerajaan British di negeri Sabah dan Sarawak ni adalah banyak. Jadi mereka nampak ini merupakan satu peluang yang baiklah untuk mereka meneruskan mereka punya kegiatan ekonomi di sini. Jadi di sini apa kaitannya antara identiti dengan warisan budaya? Apabila mereka datang ke negeri Sabah dan Sarawak, mereka semestinya mahu mengekalkan identiti dan juga warisan budaya yang daripada Tanah Besar China untuk diterapkan dan diimplementasikan di negeri Sabah dan Sarawak dalam konteks komuniti masyarakat Cina mereka itu sendiri. Jadi dengan adanya sekolah-sekolah Cina ni, secara tidak langsung ia dapat mengekalkan identiti dengan warisan. Semacam mana mereka dapat mengekalkan identiti dengan warisan? Mereka dapat mengekalkan identiti dengan warisan budaya mereka ni melalui dua cara, iaitu daripada segi kebudayaan dan juga kesusasteraan. Apabila kita melibatkan kebudayaan, maknanya di sekolah Cina ni guru-guru akan mengajarkan tentang kebudayaan China, di mana mereka mengajarkan tentang apa tarian dia, apa budaya-budaya yang sering dilakukan di China dan apa orang kata norma-norma masyarakat yang sering dilakukan oleh masyarakat Cina di Tanah Besar China. Dan apabila melibatkan kesusasteraan, kesusasteraan ni di mana melibatkan penulisan dan juga penggunaan bahasa pengantar. Seperti yang kita tahu, di Tanah Besar China terdapat banyak dialek. Kita tahu bahasa Cina, tapi bahasa Cina ni ada banyak, betul tak? Jadi bahasa pengantar ni lah mereka nak mengekalkan untuk mengajar anak-anak generasi Cina di Sabah dan Sarawak ni untuk mereka kekal menggunakannya. Walaupun pada ketika itu bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar utama dalam kegiatan harian, sebab kita tahu kerajaan British menggunakan bahasa Inggeris dalam urusan pentadbiran dan sebagainya. Jadi di sini apabila sekolah tu dapat menyediakan pengajaran yang melibatkan kebudayaan dengan kesusasteraan Cina, secara tidak langsung ia dapat mengekalkan identiti dengan warisan budaya Cina di Sabah dan Sarawak. So yang kedua, kita dapat lihat macam saya cakap tadi tu, bahasa Mandarin diajar sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah Cina. Maknanya kita tahu di sekolah vernacular Cina, maknanya sekolah yang ditubuhkan oleh masyarakat Cina itu sendiri. Jadi secara tidak langsung dia akan menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Okey, selain daripada bahasa Mandarin, ada juga sesetengah sekolah yang menggunakan bahasa Hokkien, iaitu yang telah digunakan, dialek yang telah digunakan oleh etnik Hakka. Maknanya Cina Hokkien ni dia agak berlainan dengan Cina Mandarin. Maknanya Cina Mandarin ni adalah Cina secara umum lah, yang digunakan secara meluas
tidak kira di Tanah Besar China dan juga di Sabah dan Sarawak. Maknanya mereka ada sedikit persamaan yang menyebabkan mereka dapat mempelajari lah budaya-budaya itu dan seterusnya mengekalkan bahasa ibunda mereka di dalam diri anak-anak masyarakat Cina. Dan seterusnya, subjek seperti sejarah Cina dan kesusastraan Cina. Yang seperti saya cakap tadi itulah, di sekolah-sekolah Cina ni mereka telah mengajarkan anak-anak masyarakat Cina mengenai sejarah Cina dan juga kesusastraan Cina. Okey, seperti yang kita tahu, sejarah Cina ni merupakan satu sejarah yang panjang sebab mereka terlibat daripada dinasti-dinasti dan sebagainya dan maharaja-maharaja dinasti Qin dan orang kata kisah-kisah empire-empire dinasti Cina ni memang banyak. Saya sendiri pun suka melihat ataupun menonton serta membaca tentang sejarah-sejarah empire dinasti Cina ni. Dan kalau kita tengok sejarah mereka panjang dan banyak. Jadi di situ juga mereka akan mengajarkan tentang kepada anak-anak masyarakat Cina tu agar identiti mereka sebagai orang Cina tu tidak hilang walaupun mereka berada di luar kawasan daripada negeri China. Dan melalui kesusastraan Cina juga mereka belajar mengenai kata puisi-puisi, sajak-sajak dan juga orang kata ayat-ayat hikmah yang telah dikeluarkan oleh tokoh-tokoh Cina itu sendiri. Dan seperti yang kita tahu, ada satu kesusastraan Cina ni yang yang masyarakat Cina pada zaman sekarang sering digunakan sehingga kini. Maknanya daripada zaman dulu hingga kini mereka masih menggunakannya, iaitu yang Art of War. Maknanya Art of War ni telah dikeluarkan oleh seorang panglima tentera perang Cina dan juga merupakan seorang falsafah China. Jadi dalam Art of War ni tokoh tersebut telah menceritakan tentang taktik-taktik peperangan yang digunakan oleh bala tentera Cina bagi menghadapi tentera musuh. Dan pada kegunaan masa kini, masyarakat Cina yang menggunakan kesusastraan ini, mereka menggunakan bagi taktik-taktik dalam perniagaan bagi menjana pendapatan dan menangkis orang kata perniagaan daripada orang lain. Maknanya dari sini kita nampaklah penggunaan tu tidak terhad daripada zaman dulu untuk perang je, tapi ia juga terus digunakan bagi taktik perniagaan hingga kini. Dan seterusnya kita pergi kepada yang tujuan kedua. Tujuan kedua adalah untuk akses pendidikan kepada komuniti Cina. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak sekolah, iaitu ada sekolah Mubalik, ada sekolah vernacular Melayu, ada sekolah vernacular India. Jadi masyarakat Cina ni pun tidak terlepas untuk menubuhkan sekolah vernacular Cina bagi tujuan akses pendidikan kepada komuniti mereka sendiri. Okey, jadi sekolah ini diwujudkan sebagai satu inisiatif komuniti untuk memastikan anak-anak masyarakat Cina ni di Sabah dan Sarawak mendapat peluang pendidikan. Untuk seperti yang kita tahu dan kita maklum bahawa pendidikan ni merupakan salah satu keperluan utama bagi kita menjana ataupun meningkatkan lagi pencapaian diri. Jadi kebanyakan sekolah-sekolah yang telah ditubuhkan pada zaman tersebut, mereka lebih mengutamakan sekolah Inggeris. Maknanya peluang untuk anak-anak Cina ni untuk melanjutkan pelajaran di sekolah Inggeris tu agak terhad sebab mereka mendapat persaingan antara masyarakat Melayu, masyarakat India dan juga masyarakat Inggeris itu sendiri yang duduk di situ. Maknanya pendidikan Inggeris ni menjadi orang kata pendidikan utama untuk anak-anak dihantar ke sekolah tersebut kerana jaminan kerja, dan kita tahu sekolah Inggeris ni memberikan orang kata menghasilkan graduan-graduan yang akan berkhidmat di dalam kerajaan. So bila kata berkhidmat dengan kerajaan, maknanya kita sendiri nampaklah keterjaminan kerjaya tu telah ada. Jadi memang persaingan untuk kita masuk ke dalam sekolah Inggeris tu agak tinggi. Sebab itulah pendidikan komuniti Cina, masyarakat Cina ni, dia tahu dah untuk menjaga kebajikan dan periuk nasib mereka sendiri, mereka perlu tubuhkan satu sekolah khas untuk masyarakat mereka sendiri. Jadi itulah menjadi tujuan utama kenapa sekolah Cina ni telah ditubuhkan di Sabah dan Sarawak untuk menyediakan akses pendidikan kepada anak-anak mereka sendiri. Jadi kebanyakannya memang anak-anak masyarakat Cina ni akan dimasukkan di sekolah Cina dan mereka akan diajarkan secara total dalam pendidikan Cina secara formal, dan seterusnya mereka akan berkhidmat sebagai pegawai-pegawai di luar negara
termasuklah mereka akan kembali ke tanah besar China untuk mereka berkhidmat sebagai pegawai kerajaan, ataupun mereka akan terus meneruskan legasi perniagaan keluarga yang telah ditubuhkan di Sabah dan Sarawak. Dan seterusnya, sekolah-sekolah Cina memberikan alternatif kepada sekolah kerajaan untuk komuniti Cina. Macam saya cakap tadi lah, menjadi satu alternatif kepada anak-anak masyarakat Cina ni untuk mereka melanjutkan pendidikan tanpa pergi kepada sekolah kerajaan British yang telah ditubuhkan pada ketika itu untuk mengurangkan persaingan. Okey, baiklah. Kita pergi kepada tujuan yang terakhir. Yang tujuan terakhir adalah mengukuhkan jaringan ekonomi komuniti Cina. Mesti pelik kan? Kenapa ada keterkaitan ekonomi dengan tujuan penubuhan pendidikan Cina di Sabah dan Sarawak ni? Macam saya cakap tadi, masyarakat Cina datang ke Sabah dan Sarawak adalah atas faktor tujuan ekonomi. Jadi di sinilah dia ada keterkaitan antara mengukuhkan jaringan ekonomi dengan penubuhan pendidikan sekolah-sekolah pendidikan Cina di Sabah dan Sarawak. Dan kita dapat lihat pendidikan Cina di Sabah dan Sarawak juga berperanan dalam membentuk generasi usahawan dan profesional dalam komuniti Cina. Di sekolah Cina ni dah mula diterapkan bagaimana cara-cara menguruskan perniagaan daripada segi mata pelajaran matematik. Jadi di sini sekolah Cina memang mereka memfokuskan tentang penguasaan matematik dan sains dalam sistem persekolahan mereka. Dan dari sini kita nampak lihat anak-anak masyarakat Cina ni telah dididik untuk menggunakan nombor sedari kecil untuk mereka mahir dalam menguruskan nombor. Dan seterusnya dalam sekolah ni juga mereka mengajarkan anak-anak masyarakat Cina ni tentang ilmu kewangan dan juga ilmu pendidikan, ilmu perniagaan, pendidikan perniagaan. Di sini mereka diberi ajarkan macam mana untuk menguruskan aset, macam mana menguruskan hutang dan liability dan sebagainya. Bagaimana kita nak uruskan perniagaan dan bagaimana kita nak menyaingi perniagaan-perniagaan yang telah diusahakan oleh orang lain. Dan pengalaman saya sendiri pun, saya pernah bersekolah selama setahun di sekolah Cina dulu pun, memang kata matematik tu memang menjadi orang kata sasaran utama lah. Cikgu-cikgu Cina ni kalau dia mengajar matematik memang menyeramkan lah. Memang dia kata dalam susunan Cina tu semua tu lah berbunyi-bunyi lah. Dalam kelas tu memang tak ada orang kata mengguna jari. Diorang hanya dapat jawapan. Jadi saya sendiri pun dah merasai dan hasil daripada pengalaman setahun tu lah saya rasa macam ini adalah betul, maknanya masyarakat Cina ni memang fokusan tentang matematik dan juga sains. Dan seterusnya, sekolah-sekolah Cina ni sering mendapat sokongan daripada Persatuan Perniagaan Cina yang melihat pendidikan sebagai pelaburan utama untuk mereka membangunkan masa depan. Macam saya cakap tadi, kebanyakannya sekolah terutama di kawasan Sarawak, mereka telah ditubuhkan atas bantuan yang telah diberikan oleh pertubuhan-pertubuhan Persatuan Perniagaan. Jadi di sini, Persatuan Perniagaan ni nampak, sekolah ni bukan sahaja sebagai tempat untuk mereka memberikan akses pendidikan, tapi sebagai satu pelaburan utama mereka. Maknanya pelaburan ni bila diorang buat bina sekolah, diorang mengajarkan tentang ilmu perniagaan dan kewangan, secara tak langsung hasil tu nanti diorang akan dapat balik. Maknanya anak-anak yang belajar di sekolah tersebut, mereka akan mendapatkan ilmu-ilmu yang telah diajarkan dan akhirnya akan kembali pulang ke legasi perniagaan keluarga masing-masing dan mereka akan meneruskan lagi pembangunan ekonomi masyarakat Cina dan akhirnya akan memajukan sendiri masyarakat Cina tersebut. Dan seperti kita tahu pun, perkembangan masyarakat di negeri Sabah dan Sarawak, kita nampak lihat kebanyakannya penduduk komuniti Cina ni hidup di kawasan bandar. Bila kata hidup di kawasan bandar, mereka merupakan peneraju utama dalam kegiatan ekonomi di bandar selain daripada perusahaan-perusahaan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan British. Jadi di sinilah persatuan-persatuan ni nampak ini adalah merupakan pelaburan utama untuk mereka membangunkan ekonomi dan masyarakat Cina untuk masa hadapan. Jadi mari kita pergi kepada seterusnya. Jadi baiklah, sebelum ini saya telah menerangkan tentang sejarah pengenalan pendidikan Cina di Sabah dan Sarawak, perkembangan pendidikan Cina di Sabah dan Sarawak. Seterusnya saya telah menerangkan tentang tujuan mengapa pendidikan Cina ditubuhkan di Sabah dan Sarawak. Dan seperti kita tahu, sistem persekolahan di Malaysia dan Sabah Sarawak ini
tidak jauh lari antara konteks Semenanjung dengan Sabah Sarawak, dan pendidikan Cina ini juga tidak lari daripada bagaimana sistem pendidikan itu dilaksanakan. Jadi untuk pengetahuan awal, sistem pendidikan Cina di Sabah dan Sarawak ini telah ada dua sistem, iaitu sistem vernacular Cina dan kedua adalah sistem persendirian Cina. Maknanya di sini kita dapat lihat ada dua jenis aliran persekolahan dan juga pendidikan yang telah dilaksanakan di Sabah Sarawak yang melibatkan pendidikan Cina. Jadi, sistem persekolahan Cina di Malaysia terbahagi kepada dua kategori utama, iaitu sekolah vernacular Cina dan sekolah persendirian Cina yang seperti saya katakan tadi. Dan kedua-dua sistem ini berfungsi untuk menyediakan pendidikan kepada masyarakat Cina tetapi mempunyai struktur pengurusan, kurikulum dan pembiayaan yang berbeza. Jadi, ini adalah konteks pada zaman kini di mana kedua-dua sistem tersebut iaitu sistem vernacular Cina dan juga sistem persendirian Cina mempunyai persamaan iaitu memberikan peluang pendidikan Cina kepada komuniti masyarakat Cina. Namun, dia ada segi perbezaan daripada segi pelaksanaan dia yang di mana melibatkan kurikulum dan juga pengurusan dan juga pembiayaan, iaitu di mana tajaan-tajaan kewangan sama ada dia dibantu oleh kerajaan ataupun tidak. Okey, mari kita pergi seterusnya. Okey, baiklah. Tadi saya ada terangkan kan mengenai sekolah vernacular Cina dan juga sekolah persendirian Cina. Dia ada perbezaan antara kedua-dua buah sekolah tersebut. Yang di mana kalau kita tengok tadi saya dah beri secara terangan secara orang kata secara surface, kita dapat lihat bahawa terdapat perbezaan daripada segi pelaksanaan kurikulum dan juga pembiayaan sekolah tersebut antara dua buah sekolah ni. Maknanya sekolah pendidikan di China ni mereka ada dua, iaitu sekolah vernacular dan juga sekolah persendirian. Jadi mari kita pergi tentang sekolah vernacular China ataupun yang lebih dikenali sebagai SJKC dan SMJKC. Okey, baiklah. Sekolah vernacular Cina ni merujuk kepada sekolah jenis kebangsaan Cina yang berada di bawah sistem pendidikan kebangsaan Malaysia tetapi mengekalkan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar utama. Dan sekolah-sekolah ini dibiayai oleh kerajaan dan tertakluk kepada Akta Pendidikan 1996. Maknanya di sini kita dapat lihat sekolah vernacular ini merupakan salah satu sekolah yang telah didaftarkan di bawah Kementerian Pendidikan. Dan apabila kita kata didaftarkan di bawah Kementerian Pendidikan, ia secara tidak langsung tertakluk dari segi perlembagaan, pelaksanaan, kos dan silibus. Semua telah disediakan oleh kerajaan sendiri untuk meneruskan kegiatan kos aspirasi sekolah vernacular Cina ini tersebut. Dan kita dapat lihat hak kepentingan bagi sekolah vernacular Cina ni telah termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. Maknanya di sini mereka akan mendapat hak daripada segi kewangan, bantuan infrastruktur dan juga keperluan guru-guru juga telah disediakan untuk pendidikan sekolah vernacular Cina ini. Dan kita tengok apa tadi itu definisi, dan kita akan lihat kepada konsep bagaimana sekolah vernacular Cina ni telah dilaksanakan di negeri Sabah dan juga Sarawak. Jadi sekolah vernacular Cina ni dia telah menggunakan kurikulum kebangsaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Maknanya sebelum Malaysia ditubuhkan, mereka menggunakan silibus secara formal daripada negeri China. Kita tahu tadi kan, awal-awal sebelum merdeka dan sebelum tertubuhnya Malaysia, mereka menggunakan silibus yang telah dikeluarkan oleh sekolah-sekolah institusi pendidikan di tanah besar China. Tapi apabila tertubuhnya Malaysia, sekolah vernacular Cina ni mula menggunakan kurikulum yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Maknanya di sini kita dapat lihatlah bahawa tiada perbezaan antara kurikulum yang telah diajarkan di sekolah SK dan SMK dan juga SJKC dan SMJKC. Maknanya kurikulum yang sama, tidak lagi menggunakan silibus dan kurikulum daripada tanah besar China. Maknanya di sini kita dapat lihatlah perubahan yang signifikan terhadap kurikulum yang dijalankan di sekolah vernacular Cina selepas tertubuhnya Malaysia di Sabah dan Sarawak.
Namun ada juga ada persamaan yang telah dikekalkan, iaitu di mana bahasa pengantar utama ialah bahasa Mandarin, tetapi pelajar juga boleh mempelajari bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jadi di sekolah vernacular Cina ni, mereka masih mengekalkan lagi bahasa ibunda mereka iaitu bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar utama. Jadi kalau kita nampak kat sini, anak-anak Cina yang sekolah di sekolah Cina ni, mereka masih menggunakanlah bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar utama. Guru-guru pun kebanyakannya menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa utama. Tapi bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris juga merupakan satu pilihan dan juga keperluan untuk mereka mempelajari di sekolah vernacular Cina, seperti mana yang telah termaktub dalam Akta Pendidikan 1996, di mana bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris juga perlu diajar kepada anak-anak yang belajar di bawah sekolah vernacular Cina. Dan mengenai pengalaman saya sendiri, saya orang Melayu dan pergi ke sekolah Cina, belajar di sekolah Cina selama setahun. Saya sendiri pun kena belajar bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar utama. So, tidak kiralah anak-anak tu datang daripada bangsa ataupun kaum yang lain, tapi bila mereka masuk ke dalam sekolah vernacular Cina untuk belajar, mereka perlu menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar utama. Dan kebanyakannya guru-guru yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan ni, mereka akan diajarkan secara ikhtisas dalam penggunaan bahasa Mandarin. Maksudnya mereka ada sijil lah kelulusan dalam bahasa Cina untuk mereka ajarkan bahasa Mandarin di sekolah-sekolah Cina vernacular ni. Dan seterusnya, kita nampak konsep dan ciri sekolah vernacular Cina ni adalah sekolah vernacular Cina ni terbuka kepada pelajar daripada pelbagai kaum, bukan hanya pelajar Cina. Maknanya bukan pelajar Cina je lah yang boleh masuk. Kalau kita tahu dulu, sekolah vernacular Cina yang sebelum era Merdeka dan juga era Malaysia, kebanyakannya pelajar yang ada di sekolah vernacular Cina ni adalah pelajar Cina je. Tak ada pelajar-pelajar lain. Mereka kuranglah menggemari ataupun untuk belajar, sambung belajar di sekolah vernacular Cina ni, sebab kita tahu sekolah vernacular Cina ni tubuh untuk menjaga kebajikan komuniti Cina itu sendiri. Jadi apabila sekolah ni telah termaktub di bawah kementerian, jadi kementerian membuka sekolah vernacular Cina ni untuk anak-anak daripada kaum lain pun boleh masuk belajar juga sekali. Kita nampak lihatlah daripada ini, kepelbagaian kaum juga orang kata kompleksnya diversity dari sekolah Cina tu dapat dikembangkan lagi. Anak-anak Cina ni dia dapat mempelajari budaya-budaya kaum lain dan kaum lain juga dapat mempelajari ada juga budaya kaum masyarakat Cina. Dan seterusnya, guru telah disediakan oleh kerajaan, tetapi sekolah mempunyai lembaga pengelola yang menggunakan yang menguruskan hal-hal berkaitan kebudayaan dan pentadbiran sekolah. Maksudnya yang saya cakap tadi lah, sekolah ni dah termaktub di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi semestinya lah guru akan disediakan oleh kementerian sendiri. Tapi sekolah vernacular Cina ni kebanyakan sekolah vernacular Cina ni, mereka mempunyai lembaga pengelola yang mana telah dibawa khas oleh daripada penasihat-penasihat daripada Tanah Besar China untuk mereka menguruskan hal-hal berkaitan kebudayaan dan juga pengurusan sekolah, terutamanya melibatkan daripada segi kewangan. Sebabnya kita tahu sekolah vernacular walaupun dia termaktub di bawah kementerian, tapi orang kata semua kewangan tu masih diperlukan secara lebih menyeluruh dan meluas. Jadi persatuan-persatuan daripada China di luar, mereka akan membantu sekolah vernacular ni untuk mereka tambah kewangan sekolah bagi mereka meningkatkan lagi infrastruktur mereka. Dan seterusnya, kita dapat lihat contoh sekolah-sekolah vernacular Cina yang telah ada di negeri Sabah dan Sarawak, iaitu SJKC Chonghua Kota Kinabalu Sabah yang telah ditubuhkan pada tahun 10 dan SJKC Chonghua No 1 Kuching Sarawak yang telah ditubuhkan pada tahun 1912. Jadi kedua-dua sekolah ni adalah merupakan sekolah SJKC yang terawal ditubuhkan di negeri Sabah dan juga Sarawak. Dan SJKC Sekolah Vernacular Cina ni pun telah diteruskan lagi sehingga kini. Jadi kita dapat lihatlah ada kepelbagaian institusi pendidikan yang menyediakan akses pendidikan, peluang pendidikan kepada generasi-generasi masyarakat kini. Jadi kita dah tahu dah tentang definisi, konsep dan ciri sekolah vernacular Cina. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada sekolah persendirian Cina. Okey, baiklah. Tadi kita dah tahu dah
apa itu definisi dan konsep dan cara pelaksanaan sekolah vernacular Cina iaitu tagging SJKC. Jadi sekarang saya akan terangkan mengenai sekolah persendirian Cina di Sabah dan juga Sarawak daripada segi definisi, konsep dan juga pelaksanaan. Okey, baiklah. Sekolah persendirian Cina. Kalau kita fikir persendirian Cina, maknanya dia bersendiri ke? Jadi di sini saya akan terangkan. Sekolah persendirian Cina ini merujuk kepada sekolah menengah yang telah dikendalikan oleh komuniti Cina tanpa bantuan penuh daripada kerajaan Malaysia. Ini dikatakan bahawa sekolah persendirian Cina. Maksudnya sekolah persendirian Cina ni telah ditadbir urus oleh komuniti Cina pada kawasan tersebut tanpa orang kata mendapat bantuan penuh daripada kerajaan untuk membiayai atau untuk meneruskan mereka punya kegiatan pendidikan di sekolah tersebut. Jadi mereka mempunyai sistem kewangan yang tersendiri. Bantuan-bantuan kewangan yang mereka ada adalah terdiri daripada persatuan-persatuan Cina di luar dan sebagainya untuk mereka menambah prasarana ataupun mereka menambahkan dana kewangan sekolah dan sebagainya. Dan sekolah-sekolah ini menawarkan kurikulum yang berasaskan daripada sistem pendidikan Taiwan ataupun China, tetapi turut menyertai beberapa silibus kebangsaan. Okey. Jadi, kebanyakannya silibus yang diajarkan di sekolah persendirian Cina di Sabah dan Sarawak ni adalah berasas daripada Taiwan dan juga Tanah Besar China. Di mana kita tengoklah agak berbezalah berbanding dengan sekolah vernacular Cina tadi. Mereka menggunakan silibus yang sama yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Tapi di sekolah persendirian tidak. Mereka menggunakan kurikulum silibus Taiwan dan juga China. Sebab ia adalah lebih memfokuskan kepada perkembangan identiti masyarakat Cina yang ke arah China. Jadi di sini dah kita nampak lihat bahawa mereka mempunyai silibus tersendiri. Tapi menjadi satu syarat, mereka juga perlu mengikuti beberapa silibus yang telah ditetapkan dalam silibus kebangsaan. Seperti contohnya, kawan saya ada seorang daripada persendirian Cina, saya kenal. Dia juga belajar silibus bahasa Melayu sebagai keperluan untuk mereka mempelajari bahasa tersebut. Walaupun mereka menitik beratkan terhadap pembelajaran mengenai identiti dan juga budaya Cina, silibus Cina itu sendiri, tapi bahasa Melayu juga ada menjadi salah satu orang kata keperluan tambahan kepada mereka supaya mereka lebih mahirlah dalam menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Jadi itu adalah definisi kepada sekolah persendirian Cina. Dan seterusnya kita lihat bagaimana konsep dan juga pelaksanaan sekolah persendirian Cina di Malaysia ni. Di Sabah dan Sarawak. Yalah, di Malaysia kan. Okey, yang pertama, bahasa Mandarin digunakan sebagai bahasa utama pengajaran. Jadi tidak jauh beza dengan sekolah vernacular. Bahasa Mandarin juga menjadi bahasa pengantar utama, tapi berbezanya di sini ada perbezaan sikit. Di sekolah persendirian Cina, bahasa Mandarin adalah bahasa pengajaran utama yang mandatori. Maknanya tiada penggunaan bahasa lain, even bahasa Inggeris pun tidak digunakan. Di sekolah vernacular menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar utama, tapi menggunakan juga bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jadi murid-murid dan guru-guru di sekolah persendirian Cina ni, mereka memang guna Mandarin saja. Mereka tak guna apa-apa bahasa lain selain daripada bahasa Mandarin. Lain seperti bahasa yang digunakan di sekolah vernacular. Okey, seterusnya. Sekejap. Okey, baiklah seterusnya. Makan saya sakit tekak tadi. Pelajar telah mengambil peperiksaan Unified Examination Certificate iaitu UEC selain SPM bagi mereka ingin mendapatkan sijil kebangsaan. Okey. Di sekolah pendidikan Cina ni mereka perlu mengambil UEC, iaitu Unified Examination Certificate, di mana peperiksaan ini telah ditadbir urus sendiri oleh sekolah tersebut dan sistem pelaksanaan peperiksaan tersebut telah ditetapkan oleh silibus-silibus di Taiwan juga di China. Maknanya di sini lainlah dengan kita punya sistem peperiksaan untuk mendapatkan sijil. Tapi kalau contoh mereka ingin mendapatkan sijil kebangsaan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu sijil SPM, mereka perlu mengambil sijil SPM tersebut, iaitu mengambil peperiksaan SPM. Lepas mereka habis di sekolah persendirian, mereka habis silibus,
mereka ingin bekerja di Malaysia, kebanyakannya pekerjaan di Malaysia memerlukan sijil SPM. Jadi mereka perlu mengambil sijil SPM, mengambil peperiksaan SPM untuk mendapatkan sijil SPM. Jadi kita nampak kat sini lah orang kata antara kekurangan daripada sekolah persediaan Cina ni, walaupun mereka mempunyai silibus yang hebat lah kita katakan sebab daripada Taiwan dan juga China, tapi sertifikat mereka yang dikeluarkan selepas mereka tamat persekolahan adalah kurang berkesan untuk bekerja di Malaysia. Sebabnya kebanyakan pekerjaan di Malaysia menggunakan CJSPM sebagai salah satu keperluan pekerjaan. Jadi kita dapat lihatlah kekurangan di situ untuk kerja di Malaysia. Tapi untuk mereka menggunakan sijil UEC tu ke luar negara sangat berbaloi. Sebabnya kebanyakannya negara di luar menggunakan sijil UEC tu sebagai salah satu keperluan untuk mereka bekerja di luar negara. Jadi kita dapat lihatlah kebanyakannya pelajar-pelajar yang masuk di sekolah persediaan Cina ni, mereka memang akan berluar di luar negara. Bukan, mereka takkan bekerja di dalam negara lah sebab mereka mempunyai pengetahuan dan kepakaran yang lebih tertumpu dan khusus. Jadi mereka akan menggunakan kepakaran dan kemahiran tersebut di luar negara untuk mendapatkan orang kata pendapatan yang lebih lumayan. Dan seterusnya, kebanyakan sekolah persediaan Cina ini tergantung kepada derma dan juga sokongan Komuniti Cina untuk operasi dan pembangunan sekolah. Okey, dan inilah saya cakap tadi tu, ada perbezaan mana sekolah vernakular mendapat biayaan penuh di bawah kerajaan Malaysia, tapi di sekolah persendirian Cina ni mereka hanya tergantung kepada sumbangan derma, dana dan juga orang kata bantuan kos operasi daripada komuniti-komuniti persatuan-persatuan Cina yang ada untuk meneruskan mereka punya sekolah, untuk mereka mentadbir urus sekolah mereka. Sebab kita tahu kalau kita lihat di sekolah persediaan Cina ni kebanyakannya memang dari dana-dana yang diberikan adalah daripada persatuan-persatuan Cina. Jadi dekat sini kita nampak lihatlah bahawa orang kata hubung jalin antara sekolah persediaan Cina dan juga persatuan komuniti masyarakat Cina tu adalah lebih erat. Mereka lebih mengetahui apa keperluan pendidikan anak-anak mereka yang mereka perlu beri dan sebagainya. Tapi dekat sini juga tidak dinafikan ataupun tidak diketepikan sekolah persediaan Cina ni, sebab kita tahu setiap pendidikan mempunyai hak pendidikan yang sama rata, yang sama taraf. Jadi kerajaan Malaysia juga, pihak kerajaan iaitu KPM pun telah memberikan beberapa peruntukan dana kepada sekolah-sekolah persendirian ni untuk sebagai bantuan lah untuk mereka menambah kos aspirasi dan sebagainya. Jadi kita dapat lihatlah tiada diskriminasi yang telah diberikan oleh kerajaan. Namun kita kena tahuilah sebab sekolah persediaan ni bukan di bawah KPM, jadi dana yang diberikan agak terhad. Jadi merupakan satu orang kata kepakaran pihak sekolah untuk mencari dana. Dan seterusnya, maafkan saya, contoh sekolah persendirian Cina yang ada di Sabah dan Sarawak adalah di Sabah Shungshin Secondary School, Kota Kinabalu, yang telah dibubuhkan pada tahun 1965. Maafkan kalau sebutan saya tidak berapa nak tepat sebab saya tak reti sangat berbahasa Cina. Itu di Sabah. Dan SMK Chung Hua di Miri, Sarawak, yang telah ditubuhkan pada tahun 1954. Jadi kita nampak lihatlah kedua-dua sekolah tersebut di Sabah dan Sarawak tu merupakan sekolah persendirian Cina yang telah ditadbir urus sendiri oleh komuniti masyarakat Cina sendiri. Jadi kita dah tahu dah apa itu sistem vernakular Cina, apa itu sistem pendidikan Cina secara persendirian. Jadi kita dah faham dah apa itu konsep, definisi dan pelaksanaan mereka dan contoh-contoh sekolah yang ada di Sabah dan juga Sarawak. Jadi saya akan teruskan lagi dengan pembentangan kumpulan kami ni dengan pembentang seterusnya, iaitu Saudari Sari. Dipersilakan. Terima kasih kepada pembentang sebelumnya dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Ghazali. Baiklah, untuk bahagian saya akan menyambung pembentangan dengan membincangkan perkembangan pendidikan Cina di Sabah dan Sarawak sebelum dan selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963 sehingga tahun 2000.
Saya akan menerangkan perubahan dalam sistem pendidikan, cabaran yang dihadapi, serta peranan komuniti dalam mengekalkan sekolah aliran Cina di kedua negeri ini. Pertama, saya akan menerangkan dari segi latar belakang awal pendidikan Cina, iaitu sebelum tahun 1963, pendidikan Cina telah berkembang di Sabah dengan kedatangan masyarakat Cina yang berhijrah ke kawasan seperti Chestertown yang kini dikenali sebagai Kota Kinabalu dan Sandakan untuk bekerja dalam sektor perniagaan, perlombongan dan juga perladangan. Menyedari kepentingan pendidikan untuk anak-anak mereka, komuniti Cina ini kemudian telah menubuhkan sekolah persendirian bagi memastikan supaya generasi muda mereka dapat belajar dalam bahasa ibunda, iaitu bahasa Cina. Dalam aspek perkembangan jumlah sekolah Cina, pendidikan Cina di Sabah telah berkembang dengan pesat, iaitu pada tahun 1911, terdapat hanya 8 buah sekolah rendah persendirian aliran Cina. Namun begitu, angka ini meningkat kepada 22 buah sekolah pada tahun 1917, 37 buah pada tahun 1925 dan kemudian 59 buah pada tahun 1940. Dan menjelang tahun 1952, jumlah murid di China telah mencapai sebanyak 15,526 orang, yang mencerminkan bahawa berlaku pertumbuhan pesat dalam pendidikan aliran Cina. Ini kerana mengapa berlakunya peningkatan pendidikan Cina yang ketara adalah disebabkan oleh pendidikan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat Cina, kerana mereka kebanyakannya tinggal di kawasan bandar seperti Sandakan dan juga Kota Kinabalu, yang mempunyai kemudahan pendidikan yang lebih baik. Misalnya, jarak yang dekat, pengangkutan dan jalan yang bagus dan keadaan ekonomi yang lebih stabil berbanding dengan masyarakat ataupun anak-anak daripada bangsa lain yang menetap di kawasan pendalaman. Ini membolehkan supaya keluarga Cina dapat menyekolahkan anak-anak mereka tanpa banyak halangan berbanding dengan masyarakat lain. Dalam aspek kurikulum dan sistem pembelajaran di sekolah-sekolah Cina, pada waktu itu adalah mengikut sistem kurikulum yang sama seperti di negara China, iaitu termasuklah seperti subjek yang diajar adalah matematik, pengetahuan pengajian sosial, ilmu alam, civic dan juga kesihatan. Namun begitu, fokus utama adalah memberikan pendidikan berasaskan nilai-nilai budaya dan akademik yang tinggi dalam bahasa Mandarin. Bagaimanapun, ada juga pengaruh British dalam pendidikan, iaitu walaupun sekolah-sekolah Cina beroperasi secara persendirian, namun pihak British tetap memberi pengaruh terhadap sistem pendidikan. Sebagai contoh, British menekankan pengajaran craft seperti pertukangan tangan yang dilihat sebagai satu kemahiran praktikal untuk belajar pada ketika itu. Namun, secara keseluruhan, sekolah Cina telah mengekalkan autonomi mereka dalam menentukan kurikulum dan juga hala tuju pendidikan dalam sekolah aliran Cina. Boleh disimpulkan bahawa sebelum tahun 1963, pendidikan Cina di Sabah telah berkembang dengan pesat dengan sokongan penuh daripada komuniti Cina. Mereka berjaya menubuhkan sekolah-sekolah persendirian yang mengekalkan identiti budaya dan akademik mereka walaupun di bawah pemerintahan British. Perkembangan ini telah menjadi satu asas penting bagi kesinambungan pendidikan Cina selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Seterusnya, saya akan membincangkan perkembangan pendidikan Cina di Sarawak sebelum tahun 1963, yang mana pada peringkat awal, sekolah-sekolah Cina telah ditubuhkan oleh masyarakat Cina sendiri tanpa sebarang bantuan daripada pemerintah.
Ini kerana keluarga Brooke pada ketika itu mengamalkan dasar laissez-faire yang membolehkan komuniti Cina untuk menguruskan sekolah mereka secara autonomi. Bagaimanapun, terdapat pengaruh British dan Jepun terhadap sekolah Cina, iaitu semasa penjajahan Jepun, banyak sekolah Cina di Sarawak yang telah ditutup atau dipaksa untuk mengubah kurikulum dengan memasukkan elemen pendidikan Jepun. Kerana pada ketika itu, sengketa Jepun dan China telah memberi impak kepada layanan Jepun yang bersikap kasar terhadap orang yang berbangsa Cina. Selepas itu, apabila British kembali, mereka mula memperkenalkan beberapa dasar yang mempengaruhi pendidikan Cina. Antara dasar tersebut ialah usaha untuk mengawal penggunaan bahasa Mandarin kerana British menganggap bahawa ianya boleh menjejaskan keharmonian sosial. Ini kerana sekolah aliran Cina pada ketika itu telah diwar-warkan sebagai mekanisme penyebaran semangat nasionalisme daripada negara China dan British bimbang jika ianya akan mengancam keamanan etnik-etnik lain yang ada di Sarawak. Walaupun menghadapi cabaran, sekolah-sekolah Cina terus berkembang, iaitu pada tahun 1912 hingga 1917, terdapat 11 buah sekolah vernakular Cina di Sarawak dan semasa pemerintahan Charles Brooke, beliau turut menggalakkan ketua-ketua komuniti Cina untuk menubuhkan sekolah dengan menggunakan dialek sebagai bahasa pengantara. Contoh sekolah-sekolah yang ditubuhkan berdasarkan dialek adalah seperti yang pertama, sekolah Chung Cheng dan Chuang Hua di Sibu yang ditubuhkan untuk komuniti berdialek Fuchou. Seterusnya, terdapat sekolah Min Tek di Kuching untuk komuniti dialek Teochew. Dan seterusnya ada sekolah Min Shin yang dibuat di Saratok yang ditubuhkan oleh komuniti berdialek Hokkien. Bagaimanapun, penubuhan Jabatan Pelajaran Sarawak pada tahun 1924 dan peraturan pendidikan telah memberi impak kepada pendidikan Cina kerana Jabatan Pelajaran Sarawak bertugas mengawasi sekolah-sekolah aliran Cina di negeri Sarawak. Antara perubahan yang berlaku adalah seperti bermulanya proses penaziran dan pemeriksaan sekolah-sekolah Cina bagi memastikan supaya mereka mematuhi peraturan kerajaan atau pemerintah pada ketika itu. Salah satu peraturan utama ialah larangan pengajaran bahasa Mandarin yang kemudiannya menimbulkan tentangan dalam kalangan masyarakat Cina, iaitu ini berkait dengan penyebaran semangat nasionalisme dan perubahan dalam sekolah Cina. Bagaimanapun, walaupun terdapat sekatan, penyebaran semangat nasionalisme telah menyebabkan pertambahan sekolah Cina di Sarawak. Kemudian, bahasa pengantar secara beransur-ansur telah bertukar kepada bahasa Mandarin, menggantikan dialek yang sebelum ini digunakan. Malah, sekolah-sekolah Cina ini mula menggunakan lagu kebangsaan dari negara China dalam perhimpunan dan juga mengimport buku teks dari China. Kemudian, pentadbiran sekolah-sekolah Cina diletakkan di bawah Badan Setiausaha Hal Ehwal Orang-orang Cina, yang mana badan ini bertanggungjawab untuk menggesah sekolah-sekolah supaya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Walaupun terdapat tekanan untuk mengubah kurikulum, tetapi masyarakat Cina tetap berusaha untuk mengekalkan pendidikan dalam bahasa ibunda mereka. Secara keseluruhan, sebelum tahun 1963, pendidikan Cina di Sarawak telah berkembang dengan usaha komuniti sendiri tanpa bantuan kerajaan. Dan walaupun menghadapi cabaran daripada penjajah Jepun dan dasar British, sekolah-sekolah ini terus beroperasi dan berkembang. Dan semangat nasionalisme serta usaha pemimpin masyarakat Cina memastikan supaya pendidikan Cina terus kekal sehingga hari ini.
Kemudian berlaku lagi perubahan baru, iaitu bahasa pengantar telah ditetapkan sama ada dalam bahasa Mandarin ataupun bahasa Inggeris, bergantung kepada dasar yang telah dikuatkuasakan oleh pemerintah. Selain itu, pada tahun 1957, sistem kenaikan kelas secara automatik telah diperkenalkan. Ini bermaksud pelajar akan naik ke tahap seterusnya secara automatik setiap tahun tanpa perlu mengulang kelas, kecuali dalam kes tertentu. Salah satu dasar penting yang memberi kesan kepada sekolah-sekolah Cina ialah pelaksanaan The Grand Code, yang mana dasar ini memastikan supaya semua sekolah, termasuk sekolah Cina, mendapat jumlah peruntukan yang sama seperti sekolah aliran lain, tetapi tidak lebih daripada itu. Walaupun ini dilihat sebagai usaha untuk menyamaratakan pendidikan, yang juga menyebabkan keterbatasan dalam sumber keuangan bagi sekolah-sekolah Cina untuk berkembang. Selain itu, terdapat juga perubahan dari segi kandungan buku teks bahasa Mandarin, iaitu kandungan buku teks di sekolah-sekolah Cina banyak menumpukan kepada sejarah, budaya dan perkembangan negara Cina, namun dengan dasar penyeragaman, kandungan buku teks bahasa Mandarin ini mula disesuaikan dengan buku teks yang digunakan di Persekutuan Tanah Melayu. Perubahan ini menunjukkan usaha kerajaan dalam menyatupadukan sistem pendidikan di seluruh Malaysia. Seterusnya, saya akan membincangkan perkembangan pendidikan Cina di Sabah selepas pembentukan Malaysia, yang mana sekolah-sekolah Cina terus berkembang dengan beberapa perubahan dalam pentadbiran dan kurikulum. Antara aspek penting dalam perkembangan ini ialah penubuhan sekolah rendah jenis kebangsaan Cina ataupun SRCKC dan sekolah menengah bersendirian. Kedua institusi ini juga menerima penyesuaian kurikulum. Salah satu perkembangan penting dalam sekolah SRCKC ialah sekolah-sekolah Cina di Sabah menerima bantuan daripada kerajaan, tetapi pada masa yang sama masih mengekalkan penggunaan bahasa Mandarin sebagai medium pengajaran utama. Ini membolehkan sekolah mendapat manfaat daripada sistem pendidikan kebangsaan sambil mengekalkan identiti bahasa dan budaya mereka. Selain sekolah rendah, sekolah menengah persendirian Cina juga telah berkembang dengan pesat di Sabah, iaitu pada tahun 1968 terdapat 9 sekolah menengah persendirian Cina yang telah ditubuhkan. Contohnya ialah seperti Sabah Cheng Sin Secondary School yang ditubuhkan oleh Persatuan Hakka Api-Api untuk menyediakan pendidikan menengah kepada pelajar yang tidak mendapat tempat di sekolah kerajaan. Dalam tempoh ini, sekolah Cina turut melakukan penyesuaian dalam kurikulum mereka. Misalnya dari segi pengajaran mata pelajaran teras yang dikekalkan untuk memastikan supaya pelajar mendapat pendidikan yang seimbang. Murid di SRCKC juga menduduki peperiksaan UPSR sama seperti pelajar di sekolah kebangsaan yang lain. Manakala bagi sekolah menengah persendirian pula, mereka mempunyai sistem dui aliran di mana pelajar boleh menduduki sijil pelajaran Malaysia ataupun SPM dan Unified Examination Certificate atau UEC yang diiktiraf oleh institusi pendidikan tertentu. Namun begitu, sijil UEC ini sebenarnya masih dipertikaikan penerimaannya di peringkat universiti awam. Seterusnya, walaupun kerajaan mula memberikan bantuan kepada sekolah Cina, masyarakat tetap memainkan peranan yang penting dalam memastikan kelangsungan pendidikan Cina. Bantuan kewangan daripada badan tidak hanya terdiri daripada kerajaan, malahan daripada Persatuan Masyarakat Cina dan ibu bapa juga sangat penting dalam membiayai sekolah-sekolah ini, terutamanya sekolah persendirian yang tidak mendapat bantuan penuh daripada pihak kerajaan.
Selain itu, komuniti Cina juga terlibat dalam aspek pentadbiran sekolah bagi memastikan supaya hala tuju pendidikan mereka terus selaras dengan nilai dan budaya mereka. Boleh disimpulkan bahawa pendidikan Cina di Sabah selepas pembentukan Malaysia terus berkembang dengan sokongan kerajaan dan usaha gigih daripada komuniti Cina itu sendiri. Seterusnya, saya akan membentangkan perkembangan pendidikan Cina di Sarawak selepas pembentukan Malaysia sehingga tahun 2000, yang mana sekolah-sekolah Cina di Sarawak telah mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan diri dengan dasar pendidikan nasional. Perubahan ini melibatkan penyesuaian kurikulum, penubuhan sekolah menengah persendirian, dan usaha kerajaan untuk membawa sekolah-sekolah Cina ke dalam sistem pendidikan kebangsaan. Dalam aspek penyesuaian kepada dasar pendidikan nasional, selepas pembentukan Malaysia, kerajaan mula memperkenalkan beberapa dasar bagi menyeragamkan sistem pendidikan. Di Sarawak, Jabatan Pendidikan Sarawak telah memperkenalkan Pelan Penukaran 10 tahun untuk membawa sekolah menengah Cina ke dalam sistem pendidikan kebangsaan. Sekolah-sekolah yang memilih untuk menyertai program ini perlu menukar bahasa pengantar kepada bahasa Inggeris jika ingin mendapatkan pembiayaan daripada pihak kerajaan. Namun begitu, masih ada sekolah-sekolah Cina yang menolak penukaran ini dan memilih untuk mengekalkan bahasa Mandarin. Tindakan ini menyebabkan berlaku penubuhan dan perkembangan bagi sekolah menengah persendirian, iaitu bagi sekolah-sekolah yang tidak menyertai pelan penukaran 10 tahun, mereka terus beroperasi sebagai sekolah persendirian. Sekolah ini mengekalkan penggunaan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar dan juga menekankan kepada pemeliharaan budaya dan tradisi orang Cina dalam kurikulum mereka. Namun, kerana mereka tidak mendapat bantuan kerajaan, mereka bergantung sepenuhnya kepada sumbangan komuniti Cina tempatan, persatuan dan juga badan korporat untuk membiayai operasi sekolah. Dalam tempoh ini, terdapat 2 jenis sekolah aliran Cina di Sarawak dengan sistem kurikulum yang berbeza. Bagi sekolah yang menyertai sistem pendidikan kebangsaan, mereka mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh kerajaan, termasuklah mata pelajaran seperti bahasa Melayu, sains, matematik dan sejarah. Tetapi sekolah persendirian pula mengekalkan sistem asal mereka, iaitu kurikulum yang lebih menekankan pembelajaran kesusasteraan Cina, sejarah dan falsafah Cina di samping pelajaran teras seperti sains dan matematik. Kesimpulannya, dari tahun 1963 hingga 2000, pendidikan Cina di Sarawak telah mengalami perubahan besar akibat daripada pelaksanaan dasar pendidikan nasional. Sebagian sekolah menyesuaikan diri dengan sistem kerajaan untuk mendapatkan pembiayaan kerajaan, manakala yang lain memilih untuk mengekalkan identiti pendidikan Cina dengan beroperasi sebagai sekolah persendirian. Walaupun menghadapi cabaran kewangan, sekolah persendirian tetap mendapat sokongan daripada komuniti Cina dan memainkan peranan penting dalam mengekalkan budaya dan bahasa ibunda mereka. Perkembangan ini menunjukkan usaha yang berterusan bagi masyarakat Cina di Sarawak untuk memastikan pendidikan dalam bahasa Mandarin terus kekal sehinggalah ke hari ini. Seterusnya, kita akan tengok kepentingan pendidikan Cina di Sabah dan Sarawak. Pertamanya di Sabah, kita ada 2 aspek iaitu akademik dan budaya. Seterusnya, ekonomi dan hubungan antarabangsa. Bagi aspek akademik dan budaya ada 2 iaitu meningkatkan kualiti akademik. Pendidikan Cina ni memberi penekanan kepada matematik, sains dan bahasa Mandarin yang menjadikan pelajar lebih cemerlang. So, seperti yang kita tahu di Sabah Sarawak banyaknya kawasan pedalaman. So, tiada lagi pembangunan dari segi STEM. Tapi STEM adalah sangat penting dalam kehidupan zaman kini. So, pendidikan Cina ni memberi penekanan terhadap STEM tersebut iaitu matematik, sains dan juga bahasa Mandarin. Seterusnya, pendidikan Cina ni terkenal dengan sistem pembelajaran yang ketat dan berdisiplin.
So pembelajaran yang ketat dan berdisiplin ni sangat penting, especially kalau kita nak ajar untuk murid dari kawasan pedalaman ke apa ke, diorang sometimes tak fokus. So kita perlukan sesuatu sistem pendidikan yang berdisiplin, so diorang boleh belajar. Seterusnya, memelihara budaya dan identiti. Sekolah menganjurkan aktiviti budaya seperti kaligrafi, tarian naga dan muzik tradisional. Seperti yang kita tahu, di Sabah dan Sarawak, budaya Cina ni ataupun masyarakat Cina ni sangat tak banyak lah, minimum. So pendidikan Cina di Sabah dan Sarawak adalah penting untuk memelihara budaya Cina. Okay? So contohnya diorang akan anjurkan aktiviti seperti kaligrafi, tarian naga dan sebagainya. So ini akan memastikan kesinambungan bahasa dan budaya Cina. Seterusnya, dari aspek ekonomi dan hubungan antarabangsa, pertamanya ialah meningkatkan peluang pekerjaan. Seperti kita tahu tadi, pendidikan Cina ni fokus kepada sains dan matematik. So graduan sekolah Cina ni lebih kompetitif sebab diorang menguasai kesemua dua-dua subjek ni lah, sangat penting. Selain tu, diorang juga tahu Mandarin. Mandarin ni macam diorang punya plus point sebab diorang tahu lagi satu bahasa lah. So diorang boleh gunakan itu untuk mendapatkan pekerjaan. So ini memudahkan mereka mendapat pekerjaan dalam sektor perniagaan, perdagangan dan perbankan. So aspek ni adalah penting untuk memberi sumbangan kepada ekonomi Sabah, iaitu melahirkan ramai usahawan dan ahli perniagaan yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Sabah. So apabila mereka belajar di sekolah Cina, mereka tahu bahasa Cina atau bahasa Mandarin, mereka boleh gunakan itu sebagai advantage untuk menyumbang kepada ekonomi lah. Mereka boleh pergi berunding dengan orang Cina yang besar di Semenanjung, lepas tu buat something untuk Sabah dan sebagainya. Rangkaian perniagaan Cina yang kuat membantu memacu sektor peruncitan, pembinaan dan perindustrian. So yang network yang diorang build dengan orang daripada Semenanjung tu, diorang boleh gunakan untuk mengusahakan kampung mereka, pembinaan dan perindustrian. Dan akhirnya, hubungan dagang dengan Cina. Sabah mendapat manfaat dari hubungan ekonomi dengan China kerana ramai tenaga kerja fasih berbahasa Mandarin. So ini pun adalah penting. Apabila kita nak berhubung dengan negara China untuk dapatkan bantuan atau untuk menjalin hubungan dagang dan sebagainya, kalau kita ada orang yang kenali bahasa diorang akan lebih suka dan diorang akan ada trust untuk melabur di negara kita. So itu adalah sangat penting. Pelabur dari China lebih tertarik untuk melabur di Sabah kerana wujudnya komuniti yang boleh bertutur dalam bahasa mereka. So disebabkan banyak kawasan yang perlukan pembangunan lagi, so ini adalah salah satu strategik yang boleh digunakan oleh masyarakat Sabah. Okay, berikutan itu kita akan tengok kepentingan pendidikan di Sarawak pula. Seperti yang Sabah tadi, kita ada dua aspek yang sama. Okay, first ialah keunggulan akademik. So seperti di Sabah, sekolah Cina di Sarawak juga mengekalkan rekod kecemerlangan akademik. And then pelajar sekolah Cina di Sarawak sering mendapat tempat di universiti terkemuka dalam dan luar negara. So bukan saja diorang dah fasih, diorang dah mendalami subjek matematik dan sains, diorang akan sering mendapat tempat di universiti terkemuka, contohnya di China, di Japan dan sebagainya. Okay, seterusnya, pelestarian budaya Cina. Sarawak mempunyai lebih banyak sekolah persendirian Cina berbanding Sabah. So aktiviti budaya seperti perayaan Tahun Baru Cina, opera Cina dan kaligrafi dipraktikan dalam sekolah. So seperti yang kita dah tahu, di Sarawak masyarakat Cina adalah lebih banyak berbanding dengan Sabah. So pendidikan sekolah Cina pun adalah banyak, dengan pendidikan Cina pun banyak, maka banyaklah dia punya pengaplikasian budaya dalam kehidupan seharian. Ini adalah penting sebab kita ni hidup dalam negara yang pelbagai kaum. So di Sabah dan Sarawak ini adalah sangat penting supaya mengekalkan keharmonian. Seterusnya, memperkasakan komuniti Cina. Pendidikan Cina di Sarawak menjadi pusat bagi masyarakat Cina dalam mengekalkan identiti mereka. Ini akan mengukuhkan hubungan sosial dalam komuniti melalui sekolah dan persatuan alumni. So seperti yang saya cakap tadi, ia adalah penting untuk menyatukan rakyat Cina di Sarawak, dan mereka boleh membina persatuan alumni, boleh bagi idea dan sebagainya. Bagi aspek ekonomi dan hubungan antarabangsa pula, meningkatkan daya saing graduan. Ini seperti poin untuk Sabah tadi. Penguasaan bahasa Mandarin membuka lebih banyak peluang pekerjaan di peringkat antarabangsa. Graduan Sarawak sering mendapat pekerjaan di luar negara seperti Singapura, Hong Kong
China dan sebagainya, seperti yang kita tengok tadi. Seterusnya, peranan dan pembangunan ekonomi Sarawak. Seperti di Sabah juga, sekolah Cina di Sarawak banyak melahirkan usahawan berjaya dalam pelbagai sektor. Sumbangan besar kepada ekonomi negeri melalui jaringan perdagangan yang kukuh. So, ini adalah sangat penting untuk Sabah dan Sarawak. Seterusnya, meningkatkan kerjasama antarabangsa. Pendidikan Cina ni membolehkan Sarawak menjalin hubungan lebih erat dengan negara-negara yang berbahasa Mandarin. Meningkatkan pelaburan luar dan mengalahkan pertukaran budaya dengan negara seperti China dan Taiwan. So, kepentingan ni lebih kurang sama. Tapi yang kita boleh tengok pendidikan Cina ni penting sebab Sabah dan Sarawak adalah kawasan yang memerlukan pembangunan. So, kalau mereka fasih dalam bahasa Mandarin, mereka boleh meningkatkan hubungan dengan negara-negara lain seperti China, Taiwan, dan mereka akan melabur juga. So, ini akan membantu dalam pembangunan Sabah dan Sarawak. So, ini adalah sangat penting. Pendidikan Cina adalah sangat penting dalam komuniti Sabah dan Sarawak. Selanjutnya, kita akan tengok cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh kerajaan. Okey, first ialah sokongan kerajaan yang lebih kukuh, iaitu meningkatkan peruntukan dana kepada sekolah Cina, terutama sekolah persendirian yang kurang mendapat bantuan. Pengiktirafan sijil sekolah persendirian Cina untuk kemasukan ke Universiti Awam Malaysia. So, pendidikan Cina ni perlu dititik beratkan oleh kerajaan. Okey, diorang perlu berikan dana dan sebagainya untuk membina sekolah di kawasan-kawasan pedalaman dan sebagainya. Seterusnya, meningkatkan integrasi dengan sistem pendidikan nasional, iaitu mengalahkan lebih banyak kerjasama antara sekolah kebangsaan dan sekolah Cina dalam aspek akademik dan kokurikulum. Menyediakan lebih banyak insentif kepada guru sekolah Cina untuk meningkatkan kualiti pengajaran. So, pihak kerajaan ni ataupun pihak sekolah juga boleh menganjurkan program antara sekolah kebangsaan dengan sekolah Cina. So, semua murid boleh melakukan integrasi. Integrasi kaum boleh berlaku, semua orang boleh mengenali antara satu sama lain dan sebagainya. Kerajaan pun kena bagi insentif kepada guru-guru sekolah Cina. Secara kesimpulan, pendidikan Cina di Sabah dan Sarawak telah berkembang sejak zaman awal imigrasi lagi. Ini memainkan peranan penting dalam pemeliharaan budaya dan pembangunan akademik masyarakatnya. Dari sekolah vernakular hingga sekolah persendirian, sistem ini mengalami pelbagai perubahan sebelum dan selepas merdeka, selaras dengan dasar pendidikan negara. Walaupun menghadapi cabaran seperti kekangan dana dan pengiktirafan sijil, pendidikan Cina tetap relevan dan berperanan dalam membentuk generasi yang berilmu serta berdaya saing. So, seperti yang kita boleh tengok daripada pembentangan ni, pendidikan Cina ni sesuatu yang sangat penting, terutamanya di Sabah dan Sarawak. So, semua pihak kerajaan, pihak sekolah, pihak ibu bapa, pihak masyarakat, semua perlu bersatu padu untuk membangunkan lagi pendidikan Cina di Sabah dan Sarawak.